Okay geng, jom teman aku packing barang bersama dengan Tomtok Travel Backpack. Let's go. Okay, yang bestnya dia ada quick access pocket dekat sini. Macam ni. Dan aku boleh masuk passport aku terus kat dalam pocket ni lah. Senang je. Lagi satu yang best, dia ada quick access pocket di depan juga. Senang lah aku nak ambil barang. Kalau ada barang aku punya kamera. So dia ada YKK zippers. Macam ni. Lebih kualiti lah bila setiap kali korang guna zippers tu. So lagi satu kompartmen dia besar. Dan yang lagi best, dia boleh buka 180 darjah macam korang punya luggage ni kat dalam ni, kat belakang ni. So aku boleh nampak luaskan lagi beg aku. Lagi best, dia ada padded kompartmen untuk laptop. So aku masukkan aja laptop aku dan lock macam ni, lebih secure lah. So kat belakang ni boleh letak aku punya power bank, portable fan. So masuk je dan terus tutup macam biasa. So by the way, dia ada satu strap di belakang ni, kat ni. Yang ni untuk luggage strap sebenarnya. So kalau korang ada luggage, bolehlah letak ni di luggage korang. Macam ni. So mudahlah kalau korang nak bawa beg ni bila travel. Korang mesti tertanya, water resistant ke? Sebenarnya beg ni water resistant. Kalau korang tak percaya, biar aku tunjukkan sikit lah. Kan? So letak air di area sini. Nampak? Air tu mengalir sampai ke bawah. So water resistant lah beg ni. Dan yang paling penting, 3 atau 5 hari punya trip tak jadi masalah lah. Kalau korang nak cari beg ni, boleh je tekan link di bawah dan beg kuning. Ataupun korang pergi je official store Tomtok ni. So boleh dapat beg travel ni untuk bawa ke mana-mana.